menjunjung setinggi kasih serta menyatakan sokongan yang taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah berhubung hala tuju pembangunan Langkawi serta beriltizam untuk menjayakan aspirasi tersebut. Kedua, Dewan ini menyokong segala usaha kerajaan negeri untuk memperkukuh kedudukan Langkawi sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia yang berteraskan prinsip kelestarian, pemeliharaan khazanah alam sekitar dan warisan serta kesejahteraan masyarakat setempat serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mampan dan berdaya saing. Ketiga, Dewan ini menggesa kerajaan persekutuan untuk memperkukuhkan kerjasama strategik dengan kerajaan negeri Kedah melalui peningkatan ketersambungan udara dan laut, pemekasaan status bebas cukai, pembangunan infrastruktur strategik, pemeliharaan aset pelancongan serta pelaksanaan promosi pelancongan yang lebih agresif dan bersepadu. Keempat, Dewan ini menolak dengan tegas sebarang cadangan, usaha atau tindakan yang boleh menjejaskan kedudukan Pulau Langkawi sebagai sebahagian daripada negeri Kedah, termasuk apa-apa cadangan yang bercanggah dengan perlembagaan persekutuan, fakta sejarah, kedaulatan negeri serta kepentingan rakyat Kedah. Kelima, Dewan ini menyeru seluruh rakyat, pemimpin, agensi kerajaan, sektor swasta serta semua pihak berkepentingan agar bersama-sama memelihara imej, nama baik dan reputasi Pulau Langkawi dengan mengelak sebarang kenyataan atau tindakan yang boleh menjejaskan keyakinan pelabur, industri pelancongan dan kepentingan ekonomi negeri. Keenam, Dewan ini menggesa kerajaan negeri Kedah supaya menyediakan pelan induk pembangunan Langkawi yang komprehensif, bersepadu dan berpanjangan jauh sebagai dokumen rujukan utama pembangunan pulau ini. Pelan induk tersebut hendaklah berteraskan titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah, mengekalkan identiti serta keunikan Langkawi, mengimbangi pembangunan ekonomi dengan pemeliharaan alam sekitar dan warisan, memperkasakan kesejahteraan masyarakat setempat serta menjadi panduan kepada semua agensi kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dan pihak berkepentingan dalam merancang pembangunan Langkawi secara mampan. Akhirnya, sesungguhnya titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah merupakan amanah yang wajar diterjemahkan kepada tindakan, dasar dan pelaksanaan yang berkesan demi menjamin kelangsungan pembangunan Langkawi sebagai permata negeri Kedah dan kebanggaan Malaysia. Semoga 6 ketetapan yang diusulkan ini menjadi manifestasi iltizam Dewan Undangan Negeri Kedah dalam menjunjung titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah serta memastikan pembangunan Langkawi terus dipacu secara lestari, inklusif dan berjaya saing demi manfaat generasi kini dan akan datang.